Ni ada ana tengok satu cerita. Orang ni dia buat kalung kau panggil. Dia buat dia buat dengan besi aluminium. Besi aluminium tapi comel, dia buat macam gold, macam emas itu. Warna emas, tulis ayat kursi. Dia tulis ayat kursi sini, dia gatut tekak. Buat loket, buat kalung pakai. Laki-laki pakai, perempuan pakai. Oh, dia kata ini ayat ni kursi ni untuk digantung, nak halau syaitan hantar tu. Dia sendiri tu jadi syaitan. Sebab ayat kursi ni untuk dipakai ke? Untuk digantung ke? Ayat kursi itu untuk dibaca. Ayat kursi untuk diamalkan. Ayat kursi itu untuk kita menghayati makna dia, kerana dia mengandungi syahadah, mengandungi tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi janganlah kita nasihatlah kepada toke-toke. Ni laki-laki pakai kata bila tulis ayat Quran, dia bukan macam handphone kita ni ada Quran, betul tak? Handphone kita ni ada Quran dalam ni, ada Quran ayat, nampak? Tapi kalau kita tutup, nampak ke apa? Nampak gelap? Tapi kalau dia tulis di material, benda besi ke benda apa tadi, boleh tutup? Tak boleh tutup, dia gantung gitu. Maka bila dia masuk tandas, dia masuk ayat Quran. Masuk tandas dengan ayat Quran. Nak pergi kencing, nak pergi berok, gantung sini ayat kursi. Ni nak jadi ahli sihir macam ni. Dengar dah cerita sihir malam. Ahli sihir ni hak paling jahat sekali. Nak jadi sihir yang kuat, yang bijak, dia kena ambil Quran 2 buah, letak atas dalam tandas, tepat pijak kaki. Itu jahatnya ahli sihir. Sebab tu orang nak jadi ahli sihir ni, dia kena kafir dengan Allah Ta'ala baru boleh jadi ahli sihir. Dia tak Quran dia, tak ni, tepat dia pergi berak, dia pijak kaki tu, lepas tu dia berak. Syaitan pun ajar dia sihir yang paling tinggi. Jadi kita tak mahu ayat-ayat Quran dipermainkan, gantung tekak orang masuk dalam tandas, lepas tu duduk main dengar lagu kokeng-kokeng, ayat kursi duduk gantung sini. Kita kata ayat kursi bukan untuk digantung, ayat kursi untuk dibaca dan diamalkan, tapi bukan untuk buat perhiasan. Jadi nasihat saya kepada toke-toke ayat kursi gantung, ittaqillah fi ayatillah, hendaklah kita takut kepada Allah Ta'ala daripada mempermain-mainkan ayat Allah. Tak salah. Kalau nak buat gambar masjid, gambar benda tu benda ni boleh, tapi nak buat main ayat Quran jangan. Itu nasihat saya kepada menega benda lain lah. Menega benda lain, tak usah duduk menega ayat kursi. Ayat Quran mana-mana pun tak usah. Jadi ayat Quran ni dijadi tangkal azimat, kita kata tidak baik itu. Itu macam tidak elok. Wallahu alam. Itulah nasihat kita supaya para jemaah sekalian mendapat pencerahan. Orang duk tanya ni, viral dah ni. Cerita gato ayat kursi ni sudah viral. Jadi nasihat saya supaya tidak mempermainkan ayat Quran. Ayat Quran bukan untuk digantung, jadi kalung ditengkuk gitu. Tak. Tulis perkataan baik-baik. Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Tak apa, ni gato ayat kursi. No. Wallahu alam.